Apakah hukum berpuasa separuh hari bagi anak yang berumur 7-8 tahun? Molek lah. Yang tak moleknya kita paksa anak kita. Umur 6-7 tahun paksa suruh puasa penuh. Itu tak molek. Faham? Yang sebenarnya latih anak berpuasa ketika umur 7. Bukan 6. Tapi kalau siapa yang sudah latih anaknya umur 5-6, dibolehkan. Tapi yang afdal bermula dengan 7. Tak ada masalah. Maksud latih ni bukan latih suruh puasa daripada subuh sampai maghrib. Maksud latih ni sampai mana dia nak? Itu maksud latih. Pukul 12 lah apa pukul dah. Makan. Tu dia sudah dilatih tu. Faham? Kita duk faham latih macam kita puasa. Oh sedap sangat. Tak boleh makan adik. Tunggu. Pukul 3 dah ni. Bodoh. Ayuh dulu tengah tampak dah puasa lagi. Dia buat something tak sedar ke diri.